Korang macam mana kau boleh tolong aku tak? Aku tak tahulah macam mana ni. Apa? Tak, aku kan dah sekarang jadi cikgu bahasa Melayu. So besok nak ajar lah budak-budak tu peribahasa. Boleh tolong aku tak peribahasa ni? Boleh? Ini pakai peri ni. Peri apa? Free of charge. Tak payah bayar? Aku pakai peri juga, kata tak? Peri apa? Premature. Tak cukup bulan? Tapi boleh tolong tak ni? Boleh. Aku tanya kau tolong jawab Ni yang pertama ni macam susah sikit tau. Yang pertama ni biar lambat asal Selangor. Kenapa Selangor? Yelah, ni aku orang Selangor. Ayah orang mana? Selangor. Engkau orang mana? Selangor. Itu jawapan dia. So, yelah tapi kenapa lambat? Kau macam tak tahu pula, Selangor banyak roundabout. Tiap kali masuk roundabout dah kena pusing, lambat. Itu puncanya. Oh, so biar lambat asal Selangor. Terima kasih kawan. Premature tadi yang kedua tolong Kedua genggam bara api biar sampai. Apa yang sampai? Bara api itulah. Kau beli kat mana? Beli kat kedai. Lepas tu? Beli kat kedai, naik motor sampai rumah. Sampai. So genggam bara api biar sampai. Korang bijaknya. Tak sangka lah. Okey, tapi ni last, janji ni last, tapi susah sikit tau. Okey, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Kenapa? kenapa apa? Yelah, dah ada rakit yang si bodoh ni berenang buat apa? Cuba kau kat laut ke, kat sungai ke, ada rakit, kau nak berenang? Tak nak. Dah tu, itu jawapannya. So berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Kenapa? Terima kasih kawan. Okey, berakit-rakit ke hulu, berenang kenapa aku ada kawan macam ni. Okey, terima kasih. Aku rasa aku dah confident untuk ajar budak-budak tu esok dah. So soalan matematik ni mesti aku rasa aku boleh tolong dia orang. Terima kasih korang. Okey. Baik. Alright. Dia salah budak-budak tu. Dia cakap subjek apa nak ajar esok? Matematik. Tadi peribahasa tau. Ya, besok hari apa? Besok Ahad. Ahad! Saudara semua.